Ada apa-apa kemuskilan? Ada terbaca dalam internet ni, dalam blog. Ya. Kata rumah yang menyimpan cuka tak akan menderita dari kemiskinan. Diriwayat oleh Apa? rumah yang menyimpan cuka tak akan menderita dari kemiskinan. Dari riwayat Tirmizi Baihaqi. Sorry, kan ada tu. Kemudian ada lagi satu lagi, cuka adalah kemudahan bagi manusia. Ada lagi hadis, Allah telah meletakkan berkat dalam cuka. Ia digunakan oleh para nabi sebelum aku. Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah. Mudah banyak lagi pasal cuka. Itu pun satu hal juga tu. Cuma gini, sebab saya buat ini untuk yang kita kata tak banyak ada yang sahih. Tak ada yang sahih. Kalau yang ada juga susah juga kita nak pilih tu. Susah juga. Nak pilih tu. Nak kata semua berkait dengan cuka, tak boleh juga. Ada yang sahih. Sebab ada juga yang sahih. Dan ada kebenarannya, ada itu yang sahih boleh terima lah. Kita tak boleh buat yang macam tu. Sebab kita nak yang mudah kan. Kalau ada perincian pula yang ni sahih, yang ni kalau sekadar satu macam tadi, satu saja. Senang, mudah nak ingat kan. Tapi kalau banyak sangat, itu susah juga. Tapi bukan bermakna dalam bab berkenaan itu tidak ada hadis yang maudhu'. Banyak juga yang maudhu', yang dhaif pun ada juga. Cuma oleh kerana banyak ada yang sahih, jadi kita abaikan yang tu lah. Kena pilih-pilih lah. Kena pilih-pilih. Cuka adalah makanan yang baik. Itu nak faham macam mana dalam Muslim ada hal terbaik. Iyalah, macam saya sebut dululah, Nabi SAW sebutkan ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebab itu kita kena, itu sahih, kita kena faham dengan betul apa maksud dia tu. Bukan bermakna cuka tu adalah lauk yang paling baik. Gini kita rasa tak kan yang paling baik. Mana sedap dengan apa kita nak contoh apa? Budu. Tak itu. Takkanlah sedap sangat cuka kan? Bukan sedap kan? Banyak lagi lauk yang kita makan memang sedap. Kita sebutlah ayam tanduri kan. Kita sebut apa lagi? Banyak lagi ayam percik kan. Kita sebut kan sedap tu. Apa ni, kuzi itu ini lah kita kata. Banyak lagi lauk yang sedap. Takkanlah ni'mal idam al, sebaik-baik lauk adalah cuka. Takkanlah begitu kan. Baik dari sudut mana tu? Dengan sebab itu kita kena faham dengan betul maksud tu. Dia adalah latar belakang ya hadis tu. Jadi yang dikatakan baik tu mana kepada orang miskin, kepada siapa pun dia boleh dapat benda tu, ada tu, mudah nak dapat, tidak menjadi suatu ini dalam masyarakat dia. Dan cuka tu kita faham pula, cuka ni bukan seperti cuka kita yang masam tu. Cuka dia manis. Cuka ni macam-macam cuka apple, cuka itu macam-macam, dia rasa dia lain-lain. Manis, bukan cuka tu masam seperti kita tu makan banyak sikit sakit perut lah. Jadi apa sebaik-baik macam tu sehingga dia memberi kesan yang buruk. Maksud dia sebenarnya Nabi SAW tanya, ada apa makanan lauk rumah kita hari ni? Lalu isteri dia kata tak ada benda lain, yang adanya cuka. Nabi pun kata ni'mal idam al-khal, ketika itu sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini dia nak ambil hati isteri dia supaya isteri dia tak usir, tak susah hati, tak boleh menyediakan lauk. Nak ceritanya Rasulullah SAW seorang yang muda, tidak cerewet, tak boleh kalau tak ada telur goreng tak makan. Tidak, bukan macam tu Rasulullah. Dia kira mana yang ada. Jadi bini isteri dia pun suka lah kalau macam tu kan. So muda sangat Rasulullah ni. Tidak balik marah-marah apa semua, tak siapkan telur goreng, telur dadar dan seumpamanya. Tak ada benda tu. Jadi dia sebut tu apa yang disebut, rumah siapa-siapa pun ada, orang miskin macam mana pun ada di kalangan dia. Dan kita sepatutnya, ini termasuk dalam adab dengan isteri itu, janganlah menyakiti dia, janganlah marah-marah dengan dia. Sepatutnya kita begitu caranya. Mana mudah, orang Kelantan kata mudah basuh. Orang mudah basuh. Nabi ini mudah basuh. Mudah basuh ni ke mana? Tak ada payah. Ada apa? Itu sudah. Ada yang sedap, makan yang sedap. Ada yang
sekadar tu saja dia makan itu, tidak nak marah-marah apa. Kerja sentiasa jadi, makan apa pun kerja sama saja jadi. Tidak kata dengan makan ini baru kerja kuat, tak ada. Dia sama saja. Dan itu nak ambil hati isteri dia dan nak mengajar umat dia begitu caranya. Maknanya kalau orang Kelantan lah, budu lah. Jadi dia kata, oh sebaik-baik lauk bagi saya itulah. Bukan bermaknanya kalau sebaik-baik lauk, apakah sentiasa setiap kali Nabi makan disediakan benda? Tak, bukan begitu. Jadi itu maksudnya tadi, nak jaga hati, ambil hati isteri supaya dia tidak jadi serba salah, jadi rasa bersalah, sedih rasa. Tidak begitu. Jadi yang tu pemakan dengan berselera juga, walaupun dengan budu pun kita kata, dengan sambal saja. Itu maksudnya. Itulah, bukan ada maksud nak kata inilah yang paling baik. Rasa sendirilah, takkan itu yang paling baik, takkan itu yang paling sedap. Bukan begitu caranya. Jadi ada maksud lain di sebalik itu. Benda-benda ni kita kena faham lah. Macam ni ayam berkokok, bukan kerana ayam tu sendiri, dia sebut tanda. Jadi itu peluang kepada kita. Kita tahu malaikat datang, malaikat rahmat, ini membawa rahmat. Masa itulah kita minta dia bagi satu panduan, bukan kerana kelebihan ayam tu sendiri. Tak ada ayam tu pun malaikat pergi juga. Misalnya kita kata dalam pandang mana nak dengar kukuk ayam, jadi malaikat tak ada lah. Tak, itu sebagai satu panduan saja. Nak ceritanya binatang ni walaupun dia ada kekurangan, dia nak banding dengan kita jauh lah, tapi dalam setengah-setengah sudut dia ada kelebihan daripada kita, di mana dia boleh mengesan makhluk-makhluk halus, dia boleh kesan. Dan kita boleh ambil kesempatan daripada situ. Seperti mana Nabi kata, bila hujan, itu pun masa makbul doa juga. Bila begini, itu panduan untuk kita semua, bukan ini saja. Itulah